Hai, kembali lagi dalam channel Sazawi, di mana tempat kita improve diri. So, hari ini sudah 8 Mei 2025, bersamaan hari Khamis. Berjam selit dah nak habis dah seminggu untuk bulan Mei kan. And itulah. And aku nak ucapkan terima kasih kalau siapa yang dah tengok video aku sebelum ni. Aku appreciate sangat. Aku harap korang dapat manfaat daripada video yang apa yang aku sampaikan. So, hari ni topik kita dia tak panjang sangat, tapi dia more tu untuk introvert session lah. Sebab aku memang introvert. Sifat aku ni memang extremely introvert. Dia bukan introvert yang biasa-biasa tau, tapi dia introvert yang ekstrim, memang ekstrim punya. Macam sebelum ni aku ada cakap dekat video aku kan, yang aku ni memang ekstrim gila introvert. Aku memang pemalu gila orangnya. Aku memang orang kategori orang yang bukan bising dalam satu circle. Faham tak? Aku bukan orang yang gelak, maksudnya yang buat kelakar, bising-bising di dalam satu circle. Aku bukan. Aku adalah orang yang paling senyap kalau dalam satu circle tu. And kat sini aku nak cakap yang se-introvert kita sekalipun, kita still kena belajar bercakap. Sebab bercakap ni adalah musuh kepada orang introvert kan. Aku faham sebab aku pun introvert. And tu lah, memang musuh kepada orang introvert ni memang bercakap. Dia tak suka bercakap, dia tak suka bergaul, dia tak suka nak terlalu talkative sangat, tak suka nak berbual sangat-sangat. And tapi aku nak reverse psikologi dekat sini. Yang mana orang introvert ni dia still kena bercakap, tapi tak semestinya dekat khalayak ramai. Tapi dia boleh juga berlatih bercakap, sama ada dia bercakap dengan orang yang dia rapat, ataupun dia kena bercakap depan kamera macam ni, ataupun dia kena bercakap seorang-seorang macam ni juga. Sebab apa? Sebab Allah kan dah bagi kita mulut kan. Allah dah bagi kita mulut, Allah dah bagi kita suara. And kita mesti gunakan nikmat yang Allah bagi ni ke arah yang baik lah. Maksudnya kita kena gunakan apa yang Allah dah bagi, mulut kita ni, suara kita ni, ke arah yang bermanfaat. Walaupun kita rasa macam susah untuk nak mengeluarkan percakapan, especially untuk orang introvert lah. And aku boleh cakap yang kalau kita takut untuk bercakap, untuk bersuara, at least kita gunakan suara kita ni ke arah benda yang bermanfaat. Contohnya, aku ambil contoh yang paling dekat lah, macam kat sini lah. Aku bina channel ni, aku nak buat video ni, niat aku is aku nak improve aku punya communication skills, aku punya percakapan. And tapi sebab utama adalah aku nak sampaikan manfaat dengan cara percakapan aku. Faham tak? Aku bukanlah orang yang buat konten yang suka bercakap, buat vlog apa itu semua ni. Bukan. Tapi at least aku nak gunakan suara yang Allah dah bagi dekat aku ni, mulut yang Allah dah bagi dekat aku ni, untuk menyampaikan manfaat dekat orang lain. Walaupun pada mulanya aku tak suka, pada mulanya aku rasa susah. And bukan pada mulanya je, sampai ke hari ni pun aku still rasa macam agak susah lah untuk nak bercakap kan. Sebab aku, yelah, macam aku cakap lah, sebab aku kan introvert, aku tak suka sangat bercakap. Tapi
Tapi macam mana aku nak gunakan nikmat yang Allah dah bagi ni ke arah kebaikan kalau aku tak gunakan untuk kebaikan macam ni kan. And aku nak sampaikan dekat sini, especially dekat korang yang introvert, tak ada idea macam mana sekalipun, semalu macam mana sekalipun, at least korang kena paksa diri korang untuk bercakap, and korang kena make sure yang percakapan korang tu adalah percakapan yang bermanfaat untuk orang lain. Tak kisahlah segagap macam mana sekalipun, tak kisahlah sekrik-krik macam mana sekalipun. Macam aku juga, macam aku masa mula-mula sampai sekarang ni pun aku still bukannya fluent sangat aku punya percakapan ni. Still ada pause, ada krik-krik, ada macam percakapan aku tak smooth. Still ada juga benda-benda macam tu. Tapi aku still juga paksa diri aku supaya aku dapat penuhi aku punya tujuan, yang mana aku nak gunakan aku punya mulut ni supaya dapat sampaikan manfaat dekat orang. Macam itulah. And aku harap korang pun macam tu juga. Korang especially yang introvert lah. Sebab aku perasan kalau kita tak gunakan daripada hari ke hari kita punya mulut ni kan, dia punya kualiti percakapan kita semakin merudum tau, semakin menurun. Contoh, hari ni kau tak bercakap langsung, esok kau tak bercakap langsung. So sebenarnya kualiti percakapan kita tu daripada hari ni ke esok dia turun satu stage. And then daripada esok ke lusa kau tak bercakap langsung, and then kualiti percakapan kau tu menurun lagi satu stage. Faham tak? So nak tak nak, kita yang introvert ni, kita kena push diri kita, kita kena paksa diri kita supaya kita boleh bercakap. Tak kisahlah, walaupun tak semestinya bercakap depan kamera macam ni. Maybe korang boleh praktikkan dengan bercakap dengan orang yang korang rapat, bercakap dengan orang yang korang selesa. At least nikmat yang Allah bagi dekat kita tu, iaitu suara and mulut kita ni, kita gunakan. And yang lagi bagus kalau kita gunakan di jalan yang bermanfaat lah. Contohnya kalau kita bercakap dengan kawan kita ke, kita bercakap dengan keluarga kita, kita bercakap, kita sampaikan nasihat, kita bagi tips-tips yang bermanfaat. At least kita gunakan nikmat yang Allah bagi ni ke jalan yang bermanfaat. Itulah aku punya benda yang aku nak sampaikan dekat sini. Kita kena gunakan nikmat yang Allah bagi, macam mulut ni, macam suara ni, ke jalan yang boleh bagi orang lain manfaat. Tak kisahlah kita nak bagi kata-kata semangat ke, ataupun kita nak tanya khabar orang ke, ataupun kita nak ungkapkan kata-kata positif, itu pun bermanfaat juga. Sebab when kita mengungkapkan kata-kata positif, maybe orang lain pun dia akan mood dia akan meningkat jadi positif kan. So secara tak langsung benda tu jadi benda yang bermanfaat lah, benda yang impact positif lah untuk orang lain. So itu pun boleh jadi benda yang bermanfaat. And then bagi nasihat, benda yang bermanfaat. And then bagi arahan aku tak tahu macam mana kan. Contoh bagi arahan kepada anak ke kan, bagi arahan yang baik kepada anak, itu pun boleh jadi manfaat. Sebab kita gunakan mulut kita ni untuk menyebarkan manfaat untuk orang lain kan. So kita nak sampaikan manfaat melalui percakapan ni bukan dengan satu cabang je, tapi banyak cabang kita boleh guna. Kita boleh sampaikan nasihat, kita boleh bagi kata-kata positif, kita boleh bertanya khabar, kita boleh mengajar, kita boleh memberi arahan yang baik kepada anak-anak. So dia bukan
dia bukan spesifik kepada satu skop je, tapi melalui suara ni banyak skop yang kita boleh bagi manfaat dekat orang. So aku harap korang dapat manfaat daripada video ni. Aku harap korang start hari ni dengan memaksa dulu. Memang awal-awal ni kita kena paksa diri kita. Sampai ke hari ni aku memaksa diri aku untuk bercakap. Sebab yelah, sayang kan. Contoh kalau kita introvert kan, macam aku introvert. Kalau hari-hari kita tak bercakap, and then ada hari tu kita berjumpa dengan kawan, and kita realise yang tiba-tiba hari tu kita macam penat gila bercakap. Padahal suara ni Allah memang dah bagi dah dekat kita. Memang kita kena gunakan suara kita ni kan. Tapi disebabkan kita ni terlampau introvert sangat, yang mana kita tak bercakap dalam seharian. Hari ni tak bercakap, esok tak bercakap, seminggu tak bercakap, and then bila sehari kita keluar bercakap, kita rasa lenguh, kita rasa penat bercakap. So benda tu rasa macam rugi lah. Dia lagi best kalau contoh kita ni introvert kan, orang pandang kita as orang yang tak bercakap, and then bila kita gunakan percakapan kita tu, kita dapat sampaikan percakapan kita tu dengan lebih berkualiti. Itu lagi bagus kan, berbanding kalau kita tak asah kita punya percakapan ni daripada hari ke hari, and then bila sampai satu masa kita nak berjumpa dengan orang, kita bercakap gagap-gagap, kita bercakap pun kurang fluent. So daripada situ kualiti percakapan kita low lah, agak rendah lah. So sayang kan kat situ kan. So nak tak nak, hari ke hari kita memang kena berlatih bercakap. Memang kena berlatih, kita memang kena paksa diri kita untuk bercakap, supaya maybe one day bila kita nak gunakan percakapan kita ni, kita dah ready dah, kita dah bersedia dah untuk bercakap. Macam tu lah. So itu saja daripada aku. Aku harap korang dapat manfaat. Aku harap korang dapat paksa diri untuk bercakap daripada hari ke hari. And yang paling penting, bercakap untuk sampaikan manfaat dekat orang lain. Itu lagi bagus. So itu saja daripada aku. Maafkan aku kalau aku punya ayat, aku punya percakapan ni kurang fluent, aku punya percakapan ni kurang smooth. Aku harap korang dapat aplikasikan apa manfaat yang aku bagi tahu hari ni dalam kehidupan seharian. Dan aku harap korang dapat manfaat daripada apa yang aku sampaikan ini. Apa yang baik semua datang daripada Allah, dan apa yang buruk semua datang daripada aku. Itu saja daripada aku. Jangan lupa tengok video-video aku yang akan datang. Itu saja. Nama aku Awis. Bye-bye. Assalamualaikum.